Yeah. Parking. Dia negatif tu. Tengok tu itik. Tengok. Baby tengok angsa. Angsa ni mahal. Angsa, itik, burung. Dia tak lari pula kan? Cantiknya. Cantiknya. Buah hati 3 malam. 4 hari. Sangat puas hati. Balik kampung. Dia pergi sini lah. Nak masuk dalam ni. Tengok ada macam orang bekal-bekal makan kan. Tu. Dia ingat dia orang kat sini. Dia orang punya dia orang kat dalam tu kan. Dia orang buat apa dia tu? Buat program. Dia macam bising kan. Ini nak ambil gambar. Ini kisah. Apa dia? Cetiau. Kan ni korma tropika. Ini korma tropika lagi ni. Ni mungkin dia bukan cetiau. Ni cetiau dah dia. Dia dah lain dah. Ni Korma tropika. Tapi apa tu? Dewan tu korma tropika punya. Oh, dia share kata. Ataupun Berjaya Hills. Ni Cetiau. Cetiau kat sini. Cetiau ni mahal kan? 1,000 lebih. Ha? 1,000 lebih. Ni kisah. Tapi kecil seram kan bangunan besar-besar je ni. Bangunan lama lepas tu besar. Macam kita tu bangunan lama juga tapi kecil. Orang tak ada. Harga 1,000 mestilah orang tak duduk sangat kan. Macam smoke house kan. Buruk je tapi 1,000 lebih harga dia. Okey, kita turun. Hari ni kita turun ke bawah. Selalu kita rekod naik. Hari ni kita rekod turun. Cuaca cerah pagi ni. Pukul 4.57. Dek dah lock pintu dek. Baby ni tangan dia cekap. Okay, kita turun. Cantik juga macam Cameron Highland. Ni Cameron Highland nombor 2. Kalau kita tak dapat pergi Cameron Highland, kita pergi Modal ni rawak je adik. tak dapat pergi Cameron Highland, kita pergi Bukit Tinggi. Tinggi tapi Apa yang dekat Perlis tu. Dia buat kereta ni. Kata kira banyak pakai elektrik. kat sini aman sikit dek. Aman tak? Cameron Highland tak nampak sesak ni. Ini Aman tapi tak ada strawberry. Strawberry tak ada. Strawberry lah tapi ada baby. Baby kita turun. Baby berry. Kita turun bukit tinggi. Perjalanan jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama. Pasangan saudara yang selalu bermain di mata. Rumah hijau dari bawah, angin yang tinggi bertambah tingginya. Deru angin bersama berlaku, semuanya bagaikan urut gembira. Oh, balik kampung. Adik, Mana ada? ada bandar kan? Ada. Ada rumah atas bukit tu tengok. Kita boleh nampak rumah. Wih, kalau rumah atas puncak tu apa ada angkutnya. Ada bah? Dekat kiri. Tu dia. Tu dia budak yang comel. Kita turun.
Kita turun ke bawah. Kita nak pergi dinner dengan ibu. Dengan ibu, dengan atuk. Baby nak pergi makan dengan ibu. Pergi Baby dinner. nak makan dengan ibu. Nampak ni? Oh, macam kat Korea. Macam musim buruk. Tak boleh dia masuk dalam video mak habis semua copyright. Mak buka lagu-lagu tu. Lepas tu mak buka lagu-lagu Korea biasa okey je. Mak yang baru ni semua tak boleh. Lepas tu mak padam semua lagu. Lagu-lagu kosong pun tak ada lagu pun mak padam. Baru boleh kan? Nak siapa? Nak punya dah. Nak bunyi. Okay, kita Mana, Pak? ke kiri untuk ke KL. Ini kena tahan semalam tu. Yang ni kena tahan juga. Yang kena marah kat atas tu Adi marah. Apa marah dia? Dia suka membebel. Sikit cakap dengan ayam angsa pun tak faham. Bebel. Kanan ni. Kanan. Kelempel. Kecil no. Kiri Kuantan. Warna hijau pula tu. Kita nak pergi ke Lempah. Lupa kita ya. Ya. Ni kayu jatuh ni, kayu tanah runtuh ke? Ke Lempah kita. Dari atas turun bawah 20 minit. Jalan-jalan sini adalah 20 minit lagi. Seronoklah Malaysia ni. Pasal ni banyak tempat menarik, cantik. Yang penting ada duit, ada cuti, jalan-jalan. Jalan-jalan, tempat makan pun banyak. Ini janda apa? Janda baik. Janda baik. Harap semua janda baik-baik. Semalam. Tapi ada orang Melayu jual ni ayam putih. Kita Melayu tak Orang banyak Melayu sini. tu mungkin duduk dekat rumah Hajak tu. Rumah Hajak sebelah sana. Tok Munga tu dia cantik. Bangunan ni baru lah. Ni bangunan baru Boleh tapi bawa, cantik. yang niaga Bawa. Cina ni. Hai, Tok Munga tu dia cantik. Mewah Cina. baru. Merah ni. Merah. Jambu ni cantik sangat. Lila. Merah jambu ni cantik. Lila janda baik. Lila. Lila janda baik. Kita nak cari apa, gerai ke restoran? Tu kat kedai yang kat kereta warna putih ni. Restoran. Restoran Rado. Masuk parking aja. Sini semua Kanan. sini semua restoran Cina. Ni. Restoran dekat sini semua restoran Cina. Ni je satu restoran Melayu. Parking sebelah ni. Ni special yang Melayu dapat buka restoran kat sini. Rado. Oh, dia pok ni. Lepas tu sedap pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rado 202 Tom Ye. Baby Afla. Baby Afla. Wah, comelnya. Kemerah ni. Tak lah. Oh, ada
Belum. Ada menu tak? Hari ni kita ada tukang pegang minum. Ni ada tukang sukarelawan ni pegang minum. Kita berada di Janda Baik. Janda Baik ni. Kita berada di Janda Baik pula. Toilet kat mana? Tu. Belakang. Kalau aja nak selesa sikit sekarang dek. Balik kan pergi kat singgah dekat tu BSP je. Ada apa? Haji nak kencing kat situ kan semua. Mati lemak. Mana budak ambil order tadi? Kita berada di Janda Baik. Kita nak Kedai makan Rado. Rado. Gaduh. Jangan baik. Air Malam ada papa hari ni dengan ibu. Papa dah balik. Ayah lah. Oh, malam ayah. ayah yang Suap. suap. Mana ayah suap. Ui. Lalu bawah. Lalu bawah. Sedapnya makanan.